Hari ni saya nak buat tutorial cara penggunaan basikal lipat elektrik. First kali, dekat sini ada tempat masuk kunci untuk on switch. So, bila dah on, dekat sini ada tunjuk battery indicator. Dekat handle ni ada brake depan dan belakang. Throttle terletak di handle sebelah kanan. Basikal lipat ni juga boleh laraskan ketinggian handle. Ada dua tempat duduk. Di seat bahagian depan boleh laras. Basikal lipat elektrik ni juga ada pedal, boleh kayuh. So, tak risau bateri habis. Untuk model ni, bateri boleh cabut. First kali, angkat seat ni, pulas kunci dan cabut soket power, boleh angkat. Di sini ada pemijak kaki untuk penumpang belakang. So, sekarang saya akan tunjuk cara-cara untuk lipat basikal elektrik ni. Langkah pertama, buka lock di bahagian handle. Langkah kedua, buka lock di bahagian body. Dan terus boleh lipat. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk cas basikal lipat elektrik. Dekat bateri sini ada soket untuk charger. First kali, charger ni pakai 3 pin plug. So, cucuk je dekat wall plug. Masukkan charger ni dekat soket dia. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. Itu saja untuk video tutorial kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.